Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin National Virtual STEM Innovation Competition 2026 NVSIC 26. Kami akan membentangkan satu inovasi pendidikan bertajuk Alat Bantu Mengajar Supplemental Restraint System atau SRS. Saya, Zikri bin Zakaria, mewakili ahli kumpulan kami iaitu Noah Asmawi bin Hassan, Ahmad Luqman bin Ahmad Kazilan dan Azlan Shah bin Katiman daripada Politeknik Sultan Azlan Shah. Inovasi ini dibangunkan bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran sistem keselamatan kenderaan dengan lebih berkesan, selamat dan interaktif. Dalam pengajaran automotif, sistem SRS merupakan topik yang agak sukar difahami oleh pelajar. Ini kerana sistem ini melibatkan komponen keselamatan seperti airbag, sensor dan ECU yang bersifat teknikal serta tidak boleh diuji secara sebenar atas faktor keselamatan. Kebanyakan pengajaran hanya bergantung kepada slide atau teori, menyebabkan pelajar sukar membayangkan operasi sebenar sistem SRS. Oleh itu, satu alat bantu mengajar yang visual, praktikal dan selamat amat diperlukan. Sehubungan itu, inovasi ini dibangunkan dengan 3 objektif utama. Pertama, untuk meningkatkan kefahaman pelajar terhadap sistem SRS. Kedua, untuk menyediakan pembelajaran secara visual simulasi dan hands-on tanpa risiko keselamatan. Dan ketiga, untuk membantu guru dan pensyarah menyampaikan topik SRS dengan lebih berkesan. Inovasi ini merupakan alat bantu mengajar bentuk simulasi sistem SRS. Ia memaparkan komponen utama seperti sensor, unit kawalan dan mekanisme beg udara dalam bentuk yang selamat dan terkawal. Melalui alat ini, pelajar dapat melihat aliran sistem, fungsi setiap sistem dan bagaimana SRS bertindak semasa pelanggaran tanpa melibatkan letupan sebenar. Keunikan inovasi ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, ia memberi visual sebenar sistem SRS tanpa risiko bahaya. Kedua, alat ini interaktif dan modular, membolehkan pelajar mengenal pasti setiap komponen dengan jelas. Ketiga, ia mudah alih dan kos rendah, sesuai digunakan di dalam bengkel atau kelas. Ciri-ciri ini menjadikannya lebih efektif berbanding kaedah pengajaran konvensional. Dari segi penggunaan, pengajar akan menerangkan konsep SRS menggunakan alat ini secara langsung. Pelajar boleh mengenal pasti komponen, melihat sambungan sistem dan memahami urutan operasi SRS. Pelajar juga boleh melayari aplikasi mobil yang telah dibangunkan bersama-sama dengan alat inovasi ini. Melalui aktiviti ini, pembelajaran menjadi lebih aktif, bukan sekadar mendengar teori, tetapi melihat dan memahami secara praktikal. Hasil penggunaan alat ini, pelajar menunjukkan peningkatan kefahaman dan minat terhadap topik SRS. Hasil ujian pengetahuan pre dan post test melalui aplikasi mobil juga mendapati peningkatan kefahaman pelajar adalah sehingga 56%. Mereka lebih mudah mengaitkan teori dan sistem sebenar. Bagi pengajar pula, proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih lancar, tersusun dan berkesan.
Sebagai kesimpulan, alat bantu mengajar Supplemental Restraint System ini berjaya menyelesaikan masalah kefahaman pelajar melalui pendekatan inovatif dan selamat. Inovasi ini berpotensi digunakan secara meluas dalam pendidikan automotif serta boleh tambah baik untuk aplikasi industri. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.